Wow, serius lah boleh generate video ni pakai AI. Medik memang sangat susah. Setiap line-line dekat tulang kita tu ada nama dia sendiri tau. Lubang ni pun ada nama dia tau. Line-line dekat kepala ni pun kena hafal. Tapi untunglah budak-budak zaman sekarang sebab AI punya teknologi tu memanglah boleh senangkan hidup korang guys. Contoh, kalau korang nak belajar pasal anatomi, you guys boleh dapatkan gambar-gambar tu daripada Polo AI. Letak dekat iPad, lepas tu label macam biasa. Tak percaya? Sini saya tunjuk. Okay, so korang login je Polo AI punya website macam ni. And then saya tunjuk interface sikit lah. So dekat sini ada AI effects and templates, ada AI video tools, and ada juga contoh nak buat muscular punya AI. And then boleh text to video, consistent character video, boleh create video to video, AI animation, AI video effects. Lepas tu boleh create AI image generator juga, image to image, and then AI tools. So, jom kita start sekarang. So, sekarang saya nak create satu image tentang image skull. Saya tulis kat sini and then look at it. Ni adalah image yang dia hasilkan. Korang boleh generate video 3D macam ni juga tau. So yang ini pula saya nak create video. Yang ini ada banyak model lah yang korang boleh pilih daripada sini. Ada beberapa model. And then korang boleh tengok kat sini boleh pilih nak model yang mana satu. And then contoh kalau saya create video daripada Polo 1.5 punya model. And this is how the videos look like. Video dia agak clear juga. Korang boleh tengok kat sini. Tengok seronok tak? Okay, jangan lupa untuk study smart.